Kita nak ke sini guys, nak share apa ada dekat sini. Dekat Miri. Saya pergi dekat warehouse Cawangan Miri guys. Seronok juga pergi tempat ni. Dalam nak tengok bab. Ada kipas. Dia macam warehouse. Senang lah. Kalau nak beli terus ambil bayar. Oh, ni special kipas ni. Tarik solar. Semua ada kat sini guys. Berbagai-bagai. Saya dengan anak saya tengok apa nak dibeli. Solar panel. Dia ada solar panel, kipas, macam-macam guys. Orang cakap rambang mata nangga. Macam ni. Nak cari apa pula kat saya? Kipas. Tapi ni pakai elektrik. Pelbagai saiz, pelbagai apa nama tu, ketinggian kipas ni guys. Oh, yang ini bagus ni. Hanya RM85 kalau VIP member. Kalau jadi VIP member you kena bayar 100 tahun. Itu hari saya RM50 sebab special offer. Cari ni guys, lampu ni. Ni boleh pegang sini ataupun pegang kat handle ni. Mana on switch ni ya? Oh, sini. Kejap. Oh, ni charge USB. Oh, bagus juga ni. Pakai bateri. Ini terang dia. Oh. Bagus lah guys. Untuk piknik. Ada 2 warna. Satu. Oh, ni LED. Okay. Oh, ini pakai solar light. Yang ni cantik ya. Itu golden table lamp. Oh, yang ini saya cari. Berapa satu ni? Solar outdoor. Oh, dia cas solar ni. Kalau lampu macam ni kan untuk piknik bagus ni guys. Ni apa pula? Oh, ni dapur gas. Tengok guys harga. Oh, jadilah member kat sini. Dia ada satu ni. Ada travelling bag. Besar kawasan ni guys. Dekat Imat Miri ya. Ni berapa? Bagus juga. RM40 kalau VIP. Kalau normal price 50. Normal price 4536. Banyak stok. Oh, ni tangga, cute tangga ni. Untuk pakai di rumah. Tak consume space. Bagus juga ni. Toilet. Oh, ini tangga yang extension. Satu hari kat sini guys kalau jalan-jalan, sebab banyak barang kat sini yang ada dekat TikTok on sale, semua ada sini. Oh, ni kalau saya memang tak boleh pergi tempat macam ni. Siap ada ambil, ada je kena ambil.
ada murah je guys. Tempat lain ada RM5.90 untuk 3 pieces. Ini cuma hanya harga member. Kalau biasa RM2. Itu untuk meracun. Jatuh. Kalau orang jatuh, kita simpan balik lah guys. Dia orang tak peduli. Hari saya beli yang besar. Juster. Ini berapa meter? Oh, 20 meter. Hanya 23 guys. Tu hari saya beli 20 meter RM50. Saya nak tahu apa nama tempat ni. Banyak barang dia orang ada sini guys. Speaker. Ready untuk gawai ke Christmas, boleh beli speaker ni guys. Yang ini 3 layer plastik. Saya cari yang putih. Ini oven. Jangan risau guys, semua barang ada di sini. Mesin jahit yang boleh bawa ke mana-mana, iaitu blood pressure monitor. Oh, yang itu barbecue machine. Mesinnya. Yang ini pakai elektrik guys. Ni elektrik. Electric baking fan. Ini coffee maker. Ini rice cooker. Straightener. RM12 je guys. Oh, ya betul. Mana sampel dia? Oh, ni. Oh, murah guys. Hanya di Hardware. Yang ini pula berapa? Ini 15. Ini sampel dia. Boleh lah pakai ni. Pro Hot Air Brush. Oh, yang ni. Yes, RM39. Ini anak saya beli tu hari pun RM39 juga guys. Tapi macam fungsi dia tak berapa lah. Rasa ini bagus. Tu hari saya beli ni. Ni iron ni guys. Wah, travelling mesti beli ni. Tengok guys, semua ada kat sini. Cantik mangkuk ni. Saya tak boleh lah beli ni, rumah saya dah penuh. Sampai kena marah saya tahu. Ini periuk, bahagian periuk. Pinggan mangkuk. Ini seramik. Kalau adik saya tengok ni guys, dia suka warna putih. RM4.16 saja. Kenapa orang ni tak balik dah.
cantik ya. Ini pun nice. Besar tempat ni guys. Kedai jual baju pun ada. Jual ni pun ada guys. Nah, cantik. Perkakas untuk rumah semua ada guys. Tu hari saya beli kerusi kat sini untuk piknik. Oh ini, wow, ini bagus ni. Tu ada untuk kucing. Yang ini pun dia orang ada jual guys. Siapa peniaga untuk letak barang. Wow, kerusi pun ada. Ni rumah untuk pets, anjing ya. Ini untuk kucing. Cute. Hanya RM10 je guys. Ini bag. Nah, RM26 je. Wow. Letak kucing. Nak beli untuk Dobby. Kucing kat kucing tu. Letak di sini. Nice. Tengok ini bahagian bag. Ingat-ingat. Besar tau guys. Saya suka ke sini. Oh, yang ini. Berapa satu? 30. Besar betul guys. Oh, yang ini saya ada beli. Oh, yang ini untuk letak budak ya. Oh, cantik ni. Berapa satu ni? Oh, 103 guys. Boleh bawa anak-anak, cucu. Ni boleh lipat ni. Folded. Macam tu. Kenapa dah bertabur? Cute. Got anything? One scooter biasa. The one that without handle kan? They don't sell here. Electric one. Where's the chair? This table nice. Where's the garden? 79 only ya. Cute. Our table next time. Oh, that chair. How much? Try to sit kan? Bring that one day and try to sit. Murah lagi ya. Nah, suruh anak coba. Kan? Goyang-goyang. Tidak patah kan? Tengok anak saya tu. Nice. Short kan?